Konon inginkan pembaharuan pendidikan sekolah rendah tetapi nak kembalikan silibus 80-an pula. Itu sindiran sini seorang pemerhati susulan kenyataan pengarah bahagian pembangunan kurikulum Kementerian Pendidikan Nur Aini Kamarudin berkaitan pengenalan subjek baharu seperti alam dan manusia bahasa isyarat Malaysia bagi pembaharuan kurikulum pendidikan sekolah rendah mulai tahun depan. Pemerhati mendakwa sistem pendidikan di Malaysia masih berpandukan silibus lama dan tidak berubah selama berdekad-dekad. Sekaligus usaha pembaharuan kurikulum ini bukan bersifat kehadapan, sebaliknya semakin mundur. Pemerhati turut menegaskan sistem pendidikan negara perlu menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan teknologi dan maklumat IT bagi membolehkan murid-murid bergerak seiring kemajuan inovasi. Pemerhati turut menjadikan negara seperti China dan Korea Selatan sebagai contoh di mana silibus di negara berkenaan memberi pendedahan teknologi kepada murid seawal usia 6 tahun. Justru pemerhati mengkritik lambakan penjawat awam yang gagal berfikir mencari pendekatan bagi mengubah sistem pendidikan negara. Malah katanya penjawat awam umpama biawak hidup yang gagal memberi nilai tambah dalam sistem pendidikan negara sekaligus menyukarkan proses transformasi ke atas silibus pengajaran di sekolah-sekolah. Tambah pemerhati, kerajaan sepatutnya mengambil tenaga pakar IT luar seperti India agar memastikan tenaga pengajar di negara ini mampu mengajar dan menghasilkan individu yang sesuai mengikut keperluan industri. Dalam masa sama, pemerhati bertegas murid-murid perlu didedah dan dipersiapkan dengan ilmu IT supaya mereka lebih maju selari perkembangan teknologi semasa, bukannya masih belajar mengikut silibus lama 80-an.